Bayangkan satu makhluk purba yang sepatutnya sudah lama pupus, tetapi masih berenang bebas di lautan kita hari ini. Ia adalah Nautilus, fosil hidup yang menentang masa. Bagaimana ia boleh bertahan selama jutaan tahun? Sains sendiri terkejut dengan keupayaannya. Cengkerang spiral Nautilus bukan sekadar cantik, ia keajaiban kejuruteraan alam. Dengan ruang-ruang bergas di dalamnya, ia boleh mengawal daya apungan untuk menyelam jauh atau timbul ke permukaan. Teknologi hidup sempurna ini membolehkannya menguasai lautan sejak zaman dinosaur. Struktur unik ini kunci kelangsungan hidupnya. Nautilus bukan sekadar makhluk laut, ia adalah kapsul masa yang bergerak. Setiap lekuk pada cengkerangnya menceritakan kisah evolusi bumi yang menakjubkan. Kita masih banyak yang perlu belajar daripadanya. Satu perkara pasti, Nautilus peringatan betapa hebatnya alam semesta kita. Makhluk purba ini terus berenang dari zaman lampau.